kita buka sini tu, tiba-tiba nampak Maggi. Mi. Tu. Oh, ini terbaik ni. Oh, terbaik. Ini. Alah, tak ada konduit satu. Ada konduit tapi pakai paip hancur paip. Tu. Paip air. Lepas tu sambungan dia. Oh, memang pakai tape. Oh. Ni cowboy ni. Wiring cowboy. Oh, ni. Mexico ni. Terbaik. Tabik spring. So, laluan kabel kita paip daripada sana, bawa ke sini, daripada sini ke sana. Ini yang asal ni. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah. Masuk sini kita guna paip tu kan? Guna casing 1 inci tu muat. Tak muat. Casing ni? Casing besar. 1 inci tu. Bukan yang agak bawah. Cuma yang dekat atas sini. Ini kan ada sini lagi. Paip fleksibel. Fleksibel. Tengok kita punya kabel. Tak ada juga. Banyak. Ni baru 4 poin. Tarik. Dah macam ni dah. So, pendawaian yang betul memang agak sukar lah. Kalau nak senang, tarik 4mm pada sana. Bawa ke sini. Sana lupin semua. 2.5. Okay. So, ni kita bagi kat customer betul-betul lah. Pendawaian betul. Okay. Terbaik. Okay, size untuk 4mm. Ni, 4mm. 4mm square, sirim. Yang ni 2.5. 2.5 dengan 4mm lah. Okay. Gunting mana tu? Terbaik. Okay, alhamdulillah. Kabel kita dah turun ke DB box. Yang sini kita tembuk turun ke main DB lah. Okay, ini kita dah siap plaster. Laluan dia kita ambil melintan daripada sini ke sana. Kenapa kita buat macam tu? Disebabkan sini dah ada lubang. Tak perlu tembuk lagi lah. Tu. Yang asal tu. Saya tak pastilah bing tu siapa yang tembuk. Okay. Yang ni kita tembuk. Tu atas tu. Okay. Semua kabel kita dalam konduit. Paling tidak pun fleksibel. Okay. Ni. Tembuk. Yang ni. Tembuk. Kita tembuk. Okay. So, sampai ke sini kita pecahkan lah. Okay. Jauh. Untuk ke sini lagi nanti. Okay, terbaik. Okay, so alhamdulillah. Plaster dah kering. Kita dah plaster. Cumanya dekat DB tu kita tak fitting lagi. Kita siap plaster semua dah ni. Okay. So, alhamdulillah. Sini dah siap kita fitting. Okay. Untuk sini satu skirt. Yang ni campur dengan yang atas tu. Satu skirt. Yang sini. Okay. Yang sana satu skirt. Lepas tu yang sini. Satu skirt. Okay. Tak ada looping mana-mana. Semua kabel jalan atas. Okay. So kita akan fitting dekat sana. Kita akan tunjuklah dia punya bacaan dengan pendawaian tu sama ada betul ataupun tak. Okay. Yang lama ni kita dah buang dah semua. Okay. Baik. Ni satu lagi ni kabel ni. Kabel jumper.